Isu baru di negeri Kedah hari ini apabila seorang ahli parlimen daripada Perikatan Nasional iaitu dikenali sebagai Cikgu Man, ahli parlimen Padang Serai telah diberkas oleh pihak SPRM kerana mendapat suapan 400,000 bagi memudahkan ataupun mendapatkan tanah. Masih hang ni bodoh sangat MJ. Benda dah jatuh salah ke? Benda dah jatuh hukum ke lah ni? Asal yang bodoh-bodoh je mesti walanon. Asal yang bangang-bangang mesti walanon. Lah ni walanon, mereka cuba nak alih isu kan. Sedangkan ada isu yang lebih besar dan lebih tragis. Tiba-tiba nak alih mai isu dekat Kedah juga. Untuk pengetahuan semua, isu ni sebelum Cikgu Man ni, Hak MP Padang Serai lah ni sebelum dia jadi MP Perikatan Nasional di Padang Serai ni lagi. Kes ni, kalau hampa teliti laporan dalam media, dalam berita ni kan, dia tak sebut pun agensi mana, siapa yang bagi rasuah, agensi mana yang terlibat, PKNK, PKB, MBI. Pasal apa hampa tak mau sebut? Sebab bukti tak kukuh, takut kena saman. Hampa sebutlah kalau hampa ada telur. Info yang aku nak beritahu yang semestinya mengecewakan mereka. Cikgu Man ni asal daripada PKR. Sebelum ni dia PKR. Ni baru dia masuk Perikatan Nasional. Sepanjang dia masuk Perikatan Nasional tak ada kes. Ini cerita lama waktu dia duduk dengan Parti Sakau, Parti Kencing Rakyat. Dan semestinya lah nak tutup isu kes rasuah Setpol PMX. Isu Setiausaha Kementerian Kewangan dia. Isu Setiausaha KASA Kementerian Alam Sekitar. Dan yang paling penting, siapa yang bagi rasuah? Kalau dalam isu Setpol PMX, yang bagi rasuah pun dia siasat. Lah ni, siapa yang bagi rasuah? Kena siasat juga. SPRM kena siasat. Inilah politik walanon lah dia geng. Mereka yang banyak kes, lepas tu mereka tuduh pula kita yang tak ada kes ni. Ni especially anjing mereka ni. Anjing darai mereka ni yang duk menyalak main ni. Haram tak ada bukti duk tuduh pun. Dah lah dipanggil untuk dirakam keterangan. Dilepas bebas dengan jaminan pula. Kalau hampa dah cukup bukti, pasal apa nak lepas dia? Tahan terus lah sampai hari pembicaraan. Ni aku dah nampak bukti pun keharam. Sebab tu tak boleh tahan geng. Lepas tu boleh kat anjing-anjing walanon ni, oh dah tuduh, dah salah. Hampa nampak tak macam mana puak-puak ni berpolitik geng? Tuduh dulu, bukti mai kemudian. Macam biasalah, macam kepala depa hak banduan liwat tu lah. Jadi ni weh MJ, kalau ada bukti hang sebut satu-satu. Senang. Ni duk jadi darai, duk jadi pondan, tak mau sebut. Nampak sangat hang pun tak ada bukti yang mencukupi nak buat tuduhan ni pun. Hampa jenis bagi fitnah, bagi tuduhan, bukti mai kemudian. Hang dengar tu anjing?